ragazza sulla spiaggia. Boleh saya cakap dengan Mike dari Homegrown? Ya, speaking. Hello Mike, this is you can call me Lan, Mike, Abang Lan. Okay. Okay Mike, I daripada Skupang Production Entertainment. Ya, okay. Okay Mike, I dapat you punya number daripada Caca. Okay, dia kata you boleh buat skrip, betul ke Mike? Ya. Okay Mike, kita orang ada untuk propose satu cerita telemovie lah. I sebenarnya nak buat satu cerita yang menggabungkan 3 buah negara Mike. Okay. Okay, kita gabungkan Singapura dan Malaysia. Dalam cerita tu, I nak buat satu cerita yang orang Singapura ni dia macam God must be crazy. Oh yeah. You must be crazy or what? Bukan I tak crazy. Amboi, you cakap I crazy pula. Mike, God must be crazy. You pernah tengok itu cerita? Oh, the God must be crazy. Yes, the God must be crazy. Jadi I nak buat cerita macam God must be crazy. Itu daripada Singapura mengembara ke Sarawak. Dia di Sarawak itu dia berjumpa dengan orang yang berbagai-bagai dialek. Sebab di Sarawak kan kita ada logat Suluk, kita ada Kadazan. Ya, ada Iban Kerian. Iban Keliat, wah bagus. You memang banyak buat research tentang tu. I suka orang macam you. So, you boleh buat skrip pasal ini tak? Boleh. Seriously? Ya, serius memang lagi. Okay, you ada masalah dengan bahasa-bahasa di Sarawak tak? You sure tak bulan puasa Okay, tak. Kita akan shoot lepas raya. Okay. Okay Mike, jadi I nak rekod you punya cakap dalam bahasa Sarawak. Ini bukan prank ya Mike. Ini please buat betul-betul sebab I nak bagi I punya boss dengar. Okay. Okay. You cakap something dalam bahasa Sarawak Mike? Give me a sentence. Okay, give you a sentence. Okay. Okay, cakap I give you a sentence dalam bahasa Sarawak. How I don't know. I never been to Sarawak. Oh Allah, aduh susah lah macam ni. Dia tak boleh cakap Sarawak pula. Aduh Mike, sebenarnya okay, I bagi tahu kat you, kalau you lepaskan projek ni memang rugilah sebab kita tawarkan harga yang sangat tinggi untuk you buat skrip. Biasa you dapat berapa untuk satu skrip? Biasanya lah. Biasanya you dapat berapa? Kalau sejam punya skrip tu 500 lah. 500. Okay, fine. Memang I lagi murah. I 150 je sejam. Tak apa, benda boleh saya adjust Mike. Kita akan letak nama you atas nama hero. Kalau macam walaupun you murah tapi I letak nama you atas nama hero. Macam kita ada kredit untuk yang buat skrip dulu. Okey. Sebab ini cerita komedi Mike untuk TV punya. I cannot do comedy lah. Oh, you tak boleh buat komedi? Sex and violence lah. Okey, sex dan violent. Okey, kiranya kita buat yang God must be crazy. Dia daripada Singapura, dia dirogol di Sarawak. Doesn't that destroy Malaysia punya reputation? Oh lah Mike. Tak apalah, ini kita akan tayang kat Singapura. Problem juga kan kalau sebab Singapura tak puas dengan kita dah. Ni lagi panas lagi kan. Wish, you cakap Singapura tak puas hati kita. Mike, apa ni? Resis ni. Dia tak pernah tengok ke video kipas kat mana? Okey, Mike, okey. Kita tak nak dengar alasan dah. Kita nak tanya, you boleh buat ke tak? Kita punya itu skrip sejam kita bayar 150. Tapi skrip kita ni nak buat untuk 15 minit je. Maksudnya you akan dapat lebih kurang RM55 untuk satu skrip. Okey tak bro? Boleh tak? Boleh lah. Oh, kau ni memang jenis tak membantah langsung Mike Boleh lah. Bukan duit kan? Memang dia duit juga. Kiranya daripada sifat kau ni memang patutlah kau macam memang minta kena bahan. Sorry? Kita punya panggilan bahan. Ya Allah, kira syek tu. Tapi caranya memang kau minta di bahan pun. RM55 punya skrip pun kau nak buat. Okay, thank you Mike. Sempoi ke hidup video tadi. Kalau sempoi jangan lupa subscribe Lawak Sentral lah bang hang.